dan kita buku Muhammad Syarif. Hai, Assalamualaikum. Saya Nuri Syakira binti Hafri dari kelas THL Dodi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang tauliah penyembelihan halal dan mengapa ia penting dari Islam. Tauliah penyembelihan halal adalah persijilan yang diberikan kepada individu yang dibenarkan untuk menyembelih hewan mengikut peraturan dan dalam Islam. Mengapa ia penting dalam Islam? Yang pertama ialah untuk mematuhi perintah Allah, kedua menjamin kebersihan dan kesihatan, ketiga mematuhi syariat Islam dan makanan berkualiti. Okey, seterusnya saya akan terangkan proses penyembelihan. Okey, yang pertama ialah niat. Yang kedua adalah sebut nama Allah dengan mengucap bismillah. Yang ketiga ialah cara potong urat hukum dan urat aring. Yang ketiga, pastikan haiwan itu mati dengan sempurna. Apa nak tahu tak? Banyak kesalahan-kesalahan yang biasa yang boleh terjadi semasa penyembelihan. Contohnya yang pertama adalah tak sebut nama Allah, iaitu Bismillah wa Allahu Akbar. Yang kedua, pisau tumpul. Yang ketiga, potong tak cukup syarat. Yang keempat, sembelih depan haiwan lain. Sekarang saya akan beritahu tentang apa syarat-syarat untuk menghadiri kursus tauliah penyembelihan. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, bayat dan berakal. Yang ketiga, jihad tubuh badan. Yang keempat, berakhlak baik dan berdisiplin. Sekarang ni cara-cara untuk permohonan tauliah. Yang pertama adalah permohonan melalui Jabatan Agama Islam Negeri, iaitu JAIN. Yang kedua, mengisi borang permohonan. Yang ketiga, penyertakan dokumen yang diperlukan, contohnya IC, gambar, borang permohonan dan yuran khusus. Okey, saya akan terangkan apa yang ada dalam kursus penyembelihan halal. Okey, yang pertama ialah kursus teori dan praktikal. Yang kedua ialah belajar hukum sembelihan dalam Islam dan syarat sah sembelihan, kebajikan dan keselamatan haiwan dan kebersihan dan keselamatan makanan. Okey, seterusnya ialah penilaian dan ujian. Yang pertama ialah ujian teori. Ujian teori contohnya pengetahuan hukum. Okey, yang kedua ialah ujian praktikal, cara penyembelih yang betul. Yang ketiga ialah dinilai oleh pegawai yang bertauliahan oleh Jabatan Agama Islam. Syarat seterusnya ialah lulus dan pengesahan. Permohonan yang lulus akan disahkan layak dan direkodkan oleh pihak berkuasa agama. Dan yang terakhir ialah pengeluaran sijil tauliah penyembelihan. Sijil dikeluarkan secara rasmi dan boleh menjalankan tugas sebagai penyembelihan halal bertauliah dan tempoh sah tertakluk kepada peraturan negeri. Okey. Jadi untuk penutup video ini, marilah kita bersama-sama mempelajari dan mengamalkan penyembelihan halal dengan betul supaya setiap rezeki yang kita makan lebih bersih, halal dan terberkati. Dari kami, terima kasih kerana menonton. Saya akan terangkan bagaimana untuk menghadiri kursus penyembelihan halal dan bagaimana Tauliah persijilan halal adalah persijilan halal. Tauliah penyembelihan halal adalah persijilan yang diberikan kepada individu untuk Okey, sekarang saya akan beritahu dekat hangpa apa itu I just had to let you know you're She ain't had me, baby, she